Aku ni. Ayam kampung ori yang paling sedap. Hari ni juga Isha pergi ori ayam kampung dekat Shah Alam. Dekat sini ada nasi lemak dan Oh, okey, cuba korang perhatikan baik-baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Naim Malik, official Pejuang Harian Malaysia. Okey, hari ni saya nak expose satu perbuatan jahat bagi saya, di mana restoran seterusnya adalah restoran Ori Ayam Kampung. Okey, dalam semakan halal Putu Jakim, restoran Ori Ayam Kampung ini tidak mempunyai sedia halal daripada Jakim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, jurnal channel kita. Tengok tadi sedikit sedutan daripada perkongsian daripada warga netizen kat TikTok. Okay, kes berlaku di Shah Alam guys. Kes ni memang teruk lah. Okay, dia menggunakan kalimah Allah dan Nabi Muhammad sebagai orang kata nak mengelirukan lah. Dia letak depan kedai. Dan sebenarnya kedai tu 100% memang dimiliki oleh orang non-Muslim. Okay, orang Chinese, orang Cina. Dan kedai tu dengar kata tak ada sijil halal guys. So jom saksikan video penuh bersama-sama saya dan apa komen korang. Let's go. Zas. aku ni. ayam kampung ori yang paling sedap. Hari ni juga Isha pergi ori ayam kampung dekat Shah Alam. Dekat sini ada nasi lemak dan Oh, okey, cuba korang perhatikan baik-baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Naim Malik, official Pejuang Harian Malaysia. Okey, hari ni saya nak expose satu perbuatan jahat bagi saya, di mana restoran seterusnya adalah restoran Ori Ayam Kampung. Okey, dalam semakan halal Putu Jakim, restoran Ori Ayam Kampung ini tidak mempunyai sedia halal daripada Jakim. Dan juga pemilikan ownership restoran Ori Ayam Kampung ini adalah 100% dimiliki oleh orang Cina, yang mana bukan orang Islam lah. Apa yang menjadi satu kesalahan yang saya sakit hati, maklumat ni diberikan kepada saya oleh one of my follower. Dia email kepada saya. Okey, nampak tak? Okey, premis ini dimiliki oleh 100% orang Cina, tapi mereka menggunakan kalimah Allah dan Muhammad di hadapan premis tersebut. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengelirukan, mengaburi mata orang Islam supaya datang ke kedai kamu. Macam tu. Jadi perkara ini telah menjadi satu kesalahan dan saya telah rujuk kepada yang memberitahu saya bahawa saya boleh buat aduan rasmi di KPDN KK Selangor. Okey, kerana ini adalah salah satu perbuatan jahat menggunakan ayat suci iaitu Allah dan Muhammad di hadapan premis tanpa memiliki sijil halal daripada Jakim. Satu hal, ownership pula semuanya memang dah bukan orang Melayu, orang Islam, tapi orang Cina. Jadi ini adalah satu perbuatan yang jahat bagi saya, yang tidak patut. Okey, ini adalah mengelirukan pengguna Islam, seolah-olah nak menarik orang Islam masuk kedai. Untuk apa ni? Ni token-token Cina yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ni. Saya pantang apabila ini berlaku. Okey, ingat, saya akan buat aduan rasmi kepada KPDN dan perkara ini kita akan bawa ke tengah. Okey, berhati-hati kepada semua orang Melayu, orang Islam di luar sana untuk mencari kedai makan. Berhati-hati, tengok Ori Ayam Kampung, nama Melayu, ada tulisan Allah dan Muhammad. Kita pun ingat kedai orang Islam, tapi padahal dimiliki oleh 100% orang Cina. Dan memang ayah kalau cakap dengan orang jenis kafir ni nak mengeluhkan orang Islam ni. Okey, ingat, apa yang kita makan akan jadi darah daging kita. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di tengah-tengahnya ada syubhah. Tepuk dada, tanya imam masing-masing. Assalamualaikum. Okay guys, so korang tengok tadi sedikit sedutan berdurasi dalam 2 minit seorang abang ni. Okay, menceritakan situasi yang sebenar. Kedai Ori Ori Ayam Kampung. Okay, restoran di Shah Alam. Okay, menyalahi undang-undang lah kalau ikutnya, dan tak sensitif kepada ayat kalimah suci iaitu Nabi Muhammad dan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengelirukan masyarakat, terutamanya yang Muslim, untuk datang ke kedai dia. Okay, menggunakan konsep macam kedai orang Melayu. Okay, makanan orang Melayu, ayam kampung, tapi rupa-rupanya kedai ni memang tak mempunyai sijil halal dan orang kata memang biadab. Okay, biadab dan tak bertanggungjawab, dan perlu dikenakan tindakan yang tegas kepada pemilik kerana menjadikan kalimah
Allah dan Nabi Muhammad sebagai orang kata nak memberitahu bahawa kedai itu boleh didatangi oleh orang Muslim walaupun kedai itu dimiliki oleh orang Cina. Dan satu benda memang jadi satu kesalahan besar sebab tak sensitif lah. Okay, mohon pihak berkuasa, pihak agama Islam mengambil tindakan yang tegas kepada pemilik dan mengenakan tindakan yang tegas agar perkara ini tak menjadi suatu yang benda yang orang kata boleh menggugat ketenteraman awam lah. Okay? Sengaja menggantungkan kalimah Allah dan Muhammad dekat depan kedai, dan kedai itu dimiliki oleh orang Cina. Okay? Dan sejak halal memang tak ada. Okay? So, komen-komen berkenaan video ni. Dan tinggal komen kat bawah. Tinggal berjumpa lagi. Kita ni hidup hormati dan masyarakat majmuk. Janganlah sampai orang kata nak sengaja untuk mencari mencari satu benda yang boleh dijadikan sebagai bara api yang boleh sebenarnya orang Islam ni ataupun orang Melayu ni rata-ratanya banyak yang betul ansur, dan janganlah sampai menggugat lah, menggugat kestabilan kesejahteraan. So kepada pihak kuasa ambil tindakan yang tegas agar perkara ni tak berlaku lagi. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe video saya, tinggal komen ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.